Salah satu unsur komunikasi yang sangat penting ialah maklum balas ataupun feedback, ya. So apabila kita menghantar mesej kepada seseorang, kita mengharapkan orang itu memberi maklum balas kepada kita, ya. Maksudnya kita nakkan feedback daripada dia, sama ada mesej yang kita hantar itu diterima atau tidak diterima, atau mungkin disalah tafsir, ya. Jadi bila kita tidak mendapat feedback ataupun tidak menyemak maklum balas orang itu, maka kita tidak akan pasti, ya, sama ada mesej kita benar-benar diterima ataupun tidak, ya. Jadi bagi semua komunikator, ya, mereka perlu menyemak feedback ataupun maklum balas audiens kita, ya. Misalnya kalau seorang guru atau pensyarah mengajar ilmu, ya, atau ustaz-ustazah memberi kuliah, ya, ataupun seorang jurulatih membuat training, ya, mereka banyak memberikan mesej-mesej dalam bentuk maklumat ilmu, ya, kepada audiens. Jadi mereka kena pastikan sama ada audiens faham atau tak faham, ya. Jadi kadang-kadang cikgu pun tanya kan, ya, awak faham tak faham ni apa yang cikgu cakap, eh? Jadi kalau katakanlah audiens kata faham, jadi kita kena semak juga tahap kepahaman dia. Misalnya kita minta audiens kita atau pelajar itu menerangkan kembali apa yang kita ajarkan. Betul ke tak betul, ya? Di mana silapnya ataupun semua tepat, ya? Jadi dengan menyemak feedback atau maklum balas audiens tadi, kita dapat memastikan mesej kita benar-benar diterima ataupun tidak, ya. Jadi kalau katakan mesej kita dalam bentuk perasaan, ya, emosi, ya, begitu juga. Misalnya Leman ingin menyatakan hasrat kepada Leha, ya. Dia kata, "Leha, aku ni lama dah berkawan dengan kau. Aku sebenarnya suka kat kau, ya." Jadi memang pun tunggu je, ya, maklum balas daripada Leha. Leha pun kata, "Man, sebenarnya aku suka kat kau. Tapi aku suka kat kau ni macam aku suka kat kawan-kawan lain lah, yang biasa-biasa je." Leman sebenarnya mengharapkan lebih daripada itu, ya. Jadi gitulah, ya. Dalam komunikasi, kalau kita nak melihat sama dia berkesan tak berkesan, kita perlu menyemak feedback atau maklum balas dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Terima kasih.